Bila aku jumpa rak 4 tingkat ni yang boleh tolak sana sini macam troli hotel, aku terus rasa macam mungkin inilah penyelesaian yang aku cari. Aku memang nak rak bertingkat yang ringan dan boleh digerakkan tanpa rasa beban. Bila rak ni sampai, aku dah tak sabar nak unboxing. Bila aku buka, setiap bahagian rak tu tersusun kemas. Ada panel dalam keadaan lipat tinggal dibuka, butir magnet dan set roda. Material PP dia memang nampak berkualiti. Aku angkat satu-satu komponen sambil bayangkan macam mana nanti rupa dia bila siap. Part base dia tak banyak benda rumit. Hampir semuanya mod lipat yang tinggal buka dan cantum sampai bunyi klik. Aku biarkan terbentuk jadi satu petak pertama. Lepas tu aku ambil panel lain dan cantum kemas pada slot. Dia satu sisi lekat. Aku tekan lagi satu, klik. Cukup ketat, tapi tak sampai perlukan tenaga luar biasa. Dalam beberapa minit saja, beberapa panel sudah siap pasang. Masuk bahagian pintu. Aku pasangkan butir magnetik pada tempatnya. Magnet tu sebesar butang baju Melayu. Bila aku test rapatkan pintu, terus tap. Melekat tanpa perlu tekan kuat. Aku tarik, dia buka. Aku tutup balik. Bunyi tap. Sekali lagi. Masa tu aku dah yakin pintu ni memang takkan terbuka sendiri bila rak bergoyang. Seterusnya aku pasang roda. Ada 4 roda. Aku terbalikkan panel rak tersebut untuk pasang dari bawah. Masukkan batang roda dan tekan. Terus ketat. Bila semua roda dah dipasang, aku akan beralih ke langkah seterusnya, iaitu susun tingkat demi tingkat. Aku letak petak kedua tepat atas petak pertama. Tekan dan sesuaikan bahagian penyambung dia. Terasa kukuh dan sambungannya pun ngam. Aku ulang untuk tingkat ketiga dan keempat. Setiap kali sambung, sama bunyi puas hati sambungannya, tanda dia dah lock betul-betul. Dalam kepala aku dah terbayang betapa banyak benda aku boleh susun nanti. Bila rak 4 tingkat ni siap berdiri depan aku, rasa macam kecil tapi tinggi dan kemas. Aku cuba buka tutup pintu semua tingkat. Semua magnet berfungsi sama rata. Lepas tu aku pegang bahagian sisi dan tolak. Ya Rabbi, smooth bukan main. Rak bergerak lurus, tak rasa terhuyung hayang kiri dan kanan pun. Aku tolak sampai ke ruang tamu dan akhirnya aku tes tolak sampai rapat ke dinding. Tak bergoyang dan tak bergegar. Rasa macam baru dapat gerobok bertingkat baru yang ringan dan menyeronokkan. Akhir sekali aku dah tak risau nak susun barang sebab setiap tingkat aku dah plan nak letak apa-apa barang berbeza. Ikut keperluan aku, rak tu boleh tampung stabil. Pintu magnetik buka tutup sedap dan roda membuatkan aku boleh gerakkan rak ini ke mana jua yang aku inginkan. Nak rak macam ni, boleh tolak sana sini, boleh lipat, boleh sambung tingkat, ada pintu magnet, ringan tapi stabil. Dapatkannya di beg orange sekarang.